Orang biasa simpan nombor tapi orang kaya simpan nilai. Dapat? Sebelum tu boleh follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Simpan emas maksudnya simpan nilai. Nilai emas melekat pada berat dan ketulinannya sendiri tanpa perlu jaminan daripada sesiapa. Dan kuasa belinya kekal sepanjang zaman. 1400 tahun dulu 1 dinar boleh beli seekor kambing. Hari ini pun masih boleh beli seekor kambing. Tetapi simpan duit dalam akaun macam tabung haji dan ASB tu maksudnya kita cuma simpan nombor. Nilainya bukan pada nombor ataupun kertasnya tapi pada jaminan kerajaan. Walaupun nombornya masih kekal tapi nilainya itu confirm akan semakin merosot dalam jangka masa panjang. Itulah sebab kenapa guru kewangan Robert T. Kiyosaki menyatakan savers are losers. Orang yang menyimpan duit kertas dalam jangka masa panjang adalah orang yang paling rugi. Walaupun nombornya kekal tapi nilainya semakin merosot dalam jangka masa panjang. Simpanan duit di bank tak sesuai untuk jangka masa panjang. Ia hanya sesuai untuk simpanan jangka pendek dan simpanan kecemasan berjumlah 3 bulan gaji sahaja. Untuk jangka masa panjang, jangan simpan duit yang banyak dekat bank. Orang kaya-kaya di dunia tak simpan kekayaan mereka dalam bentuk duit yang banyak dekat bank. Sebaliknya mereka menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk harta yang boleh bertahan nilainya dalam jangka masa panjang. Macam emas, perak, hartanah, tanah atau bisnes yang berkembang. Kalau bajet besar, simpanlah dalam bentuk hartanah yang boleh disewakan atau tanah yang boleh diusahakan. Tapi kalau bajet kecil, simpanlah dalam bentuk emas dan perak. Kita boleh simpan sedikit-sedikit sekecil 1 gram 1 bulan.